Kalau ia pun suka berkebun, janganlah sampai kereta pun nak jadikan kebun. Okey, hari ni nak cerita sikit lah pasal kereta ni. Ini adalah sebuah Mercedes C250. Jadi kereta ni masuk ke sini, kita punya technician pun dah check dan ada beberapa masalah yang kita jumpai. Dan masalah ni saya rasa akan merebak lagi banyak ni. Sebab parts yang problem tu adalah parts yang penting jugalah untuk coolant punya sistem kan. Jadi kereta ni, dia problem dekat dia punya thermostat housing. Jadi thermostat housing dia pun dah bocor, kita dah nampak ada air yang keluar. Kalau thermostat housing tu dah repot, bermakna mungkin benda-benda lain yang berkait dengan dia pun akan repot lah. Kebarangkalian tu memang ada lah, macam dia punya hose yang lain kan, hose radiator dia semua ni memang kita akan check lagi lah. Dan selain daripada tu ada satu masalah lagi yang kita punya technician dah jumpa tadi. Dia punya main pulley oil seal dia dah bocor. Jadi main pulley oil seal tu memang kat bawah tu lah, thermostat housing pun kat bawah juga. Memang kalau nak ikutkan dua-dua ni memang tahap kesukaran dia tu orang kata mungkin 7 ataupun 8/10 lah. Jadi sekejap lagi kita punya technician akan keluarkan dan akan buat lah apa yang patut. Untuk penjagaan kereta tuan-tuan, sebenarnya memang kereta ni dia akan melibatkan barang-barang wear and tear lah. Mana yang kita tahu kalau kereta-kereta konti ni kebanyakan parts dia ni memang plastik. Dia memerlukan check up yang selalu lah supaya kita tak terlepas pandang benda-benda macam ni dan benda ni rosak dah terlalu lama sehingga menyebabkan kerosakan yang lain kan. Untuk memastikan benda-benda ni tak berlaku, jadi kita suggest untuk tuan-tuan kalau tukar minyak enjin tu setiap 10,000 km, datang ke sini, datang ke workshop kita. Selain daripada tukar minyak enjin tu, kita punya technician pun akan check jugalah benda-benda macam ni. Okey tuan-tuan, jadi kalau tuan-tuan ada masalah dengan kenderaan tuan-tuan, tak tahu nak buat macam mana, nak repair dekat mana ataupun nak bertanya ke apa, boleh datang ke Transmatic Automotive kita dekat section 15 Shah Alam. Kita memang pakar Continental. Kalau ada sebarang soalan atau pertanyaan ataupun nak minta quotation ke apa, boleh klik link kita di bio. Dan kita jumpa lagi. Bye-bye.